Assalamualaikum semua. Baik, kami daripada Barisan Pentadbir Semekar mengucapkan selamat bersara Puan Cik Tom. Bye. Lama manis dalam aku bahagia, kasih terus memberi, takkan sama tiada ganti, tetap berseri. Kau bintang yang indah aura Puan Cik Tom, walaupun Puan Cik Tom tiada bersama kita, dan guru-guru tekad berdua Semekar terima. Okey anak-anak, tingkatan 5 bertenang. Saya pun sebenarnya dah hilang kata-kata nak bercakap bila saya tengok mantan-mantan bos saya bersama-sama dengan bos yang baru berada di sini, hilang kata-kata saya Yang berusaha Puan Sabano binti Ismail, Pengetua SMK Bandar Rincing, yang saya hormati Tuan Haji Sabri bin Sata, Penolong PPD Sektor Perancangan, yang juga merupakan mantan Pengetua SMK Bandar Rincing, Tuan Haji Masyudi bin Khairani, Pengetua SMK Sarjana Impian, juga mantan Pengetua SMK Bandar Rincing, Barisan Pentadbir Semekar. Maafkan saya tak dapat sebut semua, saya dah terharu. Okey, kena kuatlah nanti cucu saya tengok. Saya sangat terharu bila saya melihat wajah-wajah yang saya rindui, sahabat-sahabat saya, mantan penolong makanan, adik-adik saya, semuanya ada di sini. Alhamdulillah, syukur. Sebenarnya rasanya strategi ini kurang berkesan. Menantu saya memanggil upah datang juri makeup untuk makeup saya supaya saya tak boleh menangis kerana sayangkan makeup. Rupanya
strategi ini tidak berkesan syuhada. Ya, air mata syawal gugur juga. Alhamdulillah, syukur setinggi-tinggi kesyukuran saya padatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih meminjamkan nikmat usia kepada saya. Ya, hari ini genap usia saya 60 tahun 4 hari. Saya mendahului Tuan Haji Sabri Saya 60 tahun 4 hari, Tuan Haji Sabri belum lagi. Okey. Baik, kepada anak-anak SMK Bandar Rincing, Seorang guru, jika dilihat dari segi 4 tempat yang melambangkan asas ilmu yang teguh, hiasan bunga emas di sekelilingnya pula menyalahkan penghargaan dan kejayaan, manakala hiasan songket di atas kek melambangkan keagungan dan yang saya hormati barisan pentadbir sekolah, para jemputan, warga pendidik dan yang diraikan, ibunda yang tercinta Puan Hadas Cik Tom binti Ahmad. Terlebih dahulu, saya ingin memohon keizinan serta kemaafan sekiranya ucapan saya pada hari ini sedikit santai. Tidaklah berniat untuk bercakap panjang, tetapi hanya ingin menyampaikan sesuatu yang lahir daripada hati buat insan yang amat kami sayangi. Hari ini, perasaan kami bercampur bau. Ada rasa gembira, bangga dan dalam masa yang sama sedikit sebab. Gembira kerana Mama telah berjaya menamatkan pelayaran, berjaya sebagai seorang pendidik dengan begitu cemerlang. Namun sebab kerana selepas ini Mama tidak lagi bergelar guru di sekolah seperti dulu. 37 tahun bukan sekadar angka, tetapi himpunan waktu, kesabaran dan doa yang disulam dalam setiap langkah seorang guru. Puan Hadas Cik Tom diberi darjah Mama bukan sekadar mengajar. Mama menyentuh kehidupan, menyalakan cahaya ilmu yang menerangi masa depan anak-anak didik. Mungkin mereka terlupa isi pelajaran, tetapi mereka tidak akan lupa seorang guru yang mengajar dengan setulus hati. Mama, terima kasih untuk setiap ilmu yang telah dicurahkan, setiap penat yang Mama simpan diam-diam, dan setiap kasih yang Mama beri tanpa pernah berkata.